Sudah tiba masanya untuk pergi memburu. Tak dapat dipercayai. Warnanya biru terang. Pantai paling gila yang pernah saya terokai dalam hidup saya. Kita sudah sampai ke tahap paling bawah. Kawan-kawan, kita baru saja mendarat di salah satu pulau paling tropika di tengah-tengah lautan Pasifik. Dan untuk 3 hari akan datang, kita hanya akan makan apa yang kita dapat tangkap. Kita akan memburu haiwan di lautan biru yang dalam, yang merangkak di atas tanah dan apa sahaja yang kita boleh jumpa. Saya akan keluarkan beg galas dan tunjuk kepada kamu semua apa yang kita ada di sini untuk bertahan selama 3 hari akan datang. Kita ada topeng di sini dan juga sirip kaki. Ini diharapkan akan membantu kita untuk beberapa hari akan datang supaya kita boleh berenang terus dari pesisir pantai dan lihat apa yang kita boleh jumpa. Ini adalah lembing tangan dan saya akan cuba dapatkan apa sahaja yang saya jumpa. Setiap hari, kita akan gunakan senjata baru yang akan membuka kawasan baru dan haiwan baru yang kita boleh buru. Dan barang terakhir yang kita dapat, korang tahu kita ada quick revive di sini. Bila keadaan jadi teruk, kita akan ambil ini dan harapnya kita akan lahir semula dengan kehidupan baru, bro. Saya tak pernah sampai ke pulau ini sebelum ini. Jadi, semua ini baru untuk korang dan juga saya. Sekarang masa untuk isi beg galas dan mula meneroka. Ini memang syurga kelapa. Ini akan jadi salah satu pantai paling gila yang pernah saya terokai dalam hidup saya. Memang penuh dengan pokok kelapa sejauh mata memandang di pantai ini. Memang gila. Ya Allah, tengok semua rama-rama tu. Rama-rama biasanya hidup sehari 2 je. Lepas tu, mereka akan mati. Mereka ni sedang habiskan sisa-sisa hidup mereka. Tengok, semua yang ni tengah mati. Saya akan berhenti kejar rama-rama dan pergi tengok kalau kita boleh jumpa sesuatu yang berguna untuk beberapa hari akan datang. Wah bro, tengok pokok-pokok kelapa ni. Mereka betul-betul tumbuh di sepanjang pantai ni. Itulah sebabnya kita nak pergi berenang nanti dekat kawasan cetek tu. Saya tak pasti apa yang kita boleh dapat dengan lembing tangan ni. Tapi kita akan ambil apa saja yang kita boleh untuk hari pertama ni. Setiap hari, kita akan guna senjata baru yang akan membuka kawasan baru dan spesies baru yang kita boleh buru. Harap-harap kita dapat udang kara eksotik yang gila-gila. Sesuatu yang sedap dan boleh jadi makanan untuk kemudian. Dapat sebiji kelapa. Yang kecil-kecil ni selalunya memang sedap. Tapi saya rasa yang ni dah terbuka. Kita kena buang yang tu. Cuma nak pastikan salah satu kelapa ni tak jatuh atas kepala saya. Memang banyak sangat kat sini. Sepanjang cabaran ni, kawan-kawan, kita sebenarnya akan guna batu gunung berapi ni nanti. Tapi buat masa sekarang, saya tak boleh nak masukkan dalam beg dan bawa ke mana-mana. Ia akan jadi terlalu berat. Jadi, kita akan teruskan meneroka dan kita akan datang balik untuk ambil nanti. Saya betul-betul macam Jack Sparrow berjalan atas pokok palma yang tumbang ni. Tengok pokok palma mini kat sini. Inilah yang kita nak. Saya perlukan sedikit zat sekarang. Dan ini memang rendah sangat, jadi kau patut boleh petik beberapa biji. Kau nampak tak? Ia dah ada takuk-takuk kat situ. Saya cuma nak pusingkannya. Oh, ia baru saja jatuh dari pokok. Kita ada sebiji kelapa kecil di sini. Saya hanya akan cari bahagian rata pada kelapa ini di hujung ini. Kalau kita ketuk, ia sepatutnya boleh terbuka. Itu memang sangat menyegarkan. Tak boleh lawan. Bayangkan kalau saya masukkan dalam mulut saya. Kawan-kawan, yang kecil ni memang sangat-sangat berkarbonat dan sangat manis. Sejujurnya, tak boleh percaya. Mari kita teruskan meneroka. Saya rasa sangat seronok sekarang. Ya Allah, tengok ni. Pantai terumbu karang yang cantik. Ini memang gempak bro. Tengok ni. Kita jumpa ketam mati. Ini macam ketam batu mati kat situ. Chip ketam kecil. Tak nak. Itu memang gila. Aku baru jumpa sesuatu yang gila. Tengok ni. Yang itu kat situ. Itu cangkerang kauri harimau. Benda ni sebenarnya sejenis cangkerang kauri. Tapi banyak haiwan akan guna ni sebagai rumah diorang. Ketam pertapa, siput bogel, semua jenis macam tu. Jadi, kita letak balik. Berita baiknya, ada banyak ketam kat sepanjang batu-batu ni. Jadi, kalau kita tak dapat apa-apa dengan lembing kita nanti, mungkin kita boleh cari dan kutip ketam-ketam ni. Tapi macam korang tahu, makan beberapa ekor ketam batu bukanlah diet terbaik untuk aku kat sini. Terutamanya untuk beberapa hari akan datang. Aku baru je nampak kolam pasang surut kat sini. Ada agak banyak ikan.
Banyak ikan kecil kat dalam ni. Sudah tentu, cuma satu benda yang aku dan korang jumpa. Kita dah dapat sesuatu, geng. Tengok ni. Ini water pistol. Tengok betapa lembiknya yang ni. Orangnya ada masalah, bro. Tengok mamat ni. Itu pelik gila, bro. Tak mungkin aku nak makan mamat ni. Kita akan cari makanan yang lebih baik, jadi kita lepaskan dia. Semoga berjaya, bang. Sekarang ni, aku betul-betul berada di seberang dunia. Dan benda pertama yang aku jumpa ialah haiwan penyembur air. Ada haiwan pelik kat sini kan? Termasuklah aku sendiri. Tak banyak benda kat belakang aku. Mungkin kita boleh nampak sesuatu masa balik nanti. Lepas tu, aku rasa kita bersiap dan turun ke air untuk tengok apa yang boleh kita buru dengan lembing tangan kita. Jadi masa aku berjalan di pantai ni sekarang, aku tengah cari sejenis pokok yang kita boleh guna untuk masak apa-apa haiwan yang kita dapat hari ni untuk hari pertama. Aku tadi nampak tanda-tanda mereka. Tapi aku rasa mungkin lebih baik cuba dapatkan ikan dulu, lepas tu baru cari pokok tu. Sebab bayangkan kalau aku pergi ke pokok tu, buat semua kerja dan sebagainya, tapi akhirnya aku tak dapat tangkap apa-apa pun. Aku akan berhenti kat sini. Wah, panas betul hari ni. Berpeluh macam orang gemuk dalam kelas spin sekarang ni. Korang pun tahu. Sedikit lagi ke depan, lepas tu kita akan turunkan peralatan dan kita akan masuk ke dalam air. Jom. Aku cuma cuba bayangkan seorang lelaki gemuk dalam kelas spin. Mesti kelakar gila. Ini adalah pemandangan dari atas yang sangat hebat tentang kawasan di luar sana. Kita akan menuju ke pantai, turunkan semua peralatan dan keluar ke sana. Matahari baru saja muncul. Ini memang sempurna untuk kita menyelam sebab cahaya tu akan menembusi air dan menjadikan air tu biru elektrik. Saya nak tengok kalau saya boleh jumpa benda-benda yang berbeza yang biasanya saya tak jumpa di tempat lain, saya menyelam. Jadi, jom kita tengok apa yang ada kat luar sana ya. Kita ada pokok kelapa, air jernih macam kristal. Sekarang masa untuk pergi memburu dengan lembing tangan kita. Jom.
Itu akan jadi antara air yang paling jernih di muka bumi yang pernah kami selami. Dan ada beberapa haiwan liar kat bawah sana. Dan kami dah dapat makanan untuk hari pertama. Ini kawan-kawan adalah apa yang kita panggil ikan trigger dan ia adalah spesies yang sangat menarik. Di sini sebenarnya inilah trigger dia. Sebab tu mereka panggil ikan ni ikan trigger. Ia hampir macam pistol. Mereka ada macam 3 ekor. Ekor kecil mereka kat belakang ni sebenarnya tak cukup kuat untuk gerakkan badan mereka. Mereka ada benda ni kat atas dan bawah. Dan benda ni juga mereka guna untuk tolak diri mereka dalam air. Mereka ada lapisan kulit macam perisai dan gigi mereka kat situ. Benda tu memang ganas. Apa yang mereka buat ialah mereka sebenarnya bertelur di dasar laut dan mereka akan lindungi sarang mereka dengan gigi tu dan kadang-kadang mereka akan gigit manusia, ikan atau apa saja yang dekat dengan sarang mereka. Kita akan naik ke atas sini, kutip sedikit batu karang dan kita akan bina tempat unggun api. Semua pokok palma mati yang lama ni kat sini. Ini akan jadi penyala api yang bagus. Letak terus kat sini. Aku nak nyalakan api ni sebab aku tak tahu apa jadi dengan cuaca ni. Cuaca ni tak boleh dijangka macam perempuan kat sini. Itu je yang aku boleh cakap kat korang. Sekejap hujan, sekejap lagi panas. Kau tak tahu apa yang berlaku. Tadi, masa kita berenang, baru je hujan turun dalam 30 minit lepas. Jadi, semua benda kat pulau ni memang lembap habis. Aku cuma cuba masukkan sebanyak mungkin oksigen ke dalam api ni. Aku nak kumpul banyak sabut kelapa ni. Sabut ni memang sesuai untuk api. Jadi, kita ada ikan trigger kita kat sini dan kita baru je masuk hutan untuk ambil daun pisang ni. Kita akan guna daun ni untuk masak ikan kita. Pertama sekali, aku nak bersihkan ikan ni dulu. Aku akan potong terus di belakang kepala ikan. Tengok, pisau aku hampir tak menembusi kulit ikan ni. Aku akan pusingkan mata pisau ke arah luar, tepat di atas rongga perut tu dan turun ke arah badannya. Apa yang aku harap nak buat ialah buang semua isi perut dan kepala sekaligus. Kita tak nak semua tu dan kita juga tak nak kepala tu. Jadi, buang saja. Apa yang tinggal sekarang hanyalah badan di sini. Yang ada semua isi putih yang cantik. Apa yang aku akan buat sebenarnya ialah menanggalkan kulitnya. Sama macam aku buat pada buaya atau sesuatu macam tu. Aku cuma akan pegang dan tarik perlahan-lahan, kemudian aku akan potong dengan perlahan dan kemas. Sejujurnya, rasanya macam sisik buaya. Memang sama betul. Tengok sini. Kita baru saja buang semua kulit dari isi daging ni. Tengok tu, sekarang kita cuma tinggal daging yang cantik ni. Kita akan potong daging ni jadi beberapa bahagian. Sekarang, kita cuma tinggal 2 ketul daging yang cantik. Kita ada daun pisang kita di sini. Kita akan potong bahagian bawahnya perlahan-lahan dan dengan stabil. Memang sangat memuaskan. Apa yang kita akan buat ialah, kita akan letakkan daging kita di dalam daun ini. Kita akan lipat dan gulung daun ini. Kita akan cuba buat ia seketat dan serapat mungkin. Kemudian, kita ambil batang daun di sini. Kita ada daun pisang di sini. Kita akan lipat daun ini seperti ini. Dan kemudian kita akan guna ini, kita akan ikat seperti itu. Kita buat di sebelah satu lagi. Dan sekarang, kita ada bungkusan kecil yang akan dikukus di dalam sini. Baiklah, kita ada 2 bungkusan kecil yang sempurna, sedia untuk diletakkan terus di atas api. Saya baru saja pergi dan kutip ranting hijau ini di sini. Kita akan guna ranting-ranting ini di atas api. Kita dah ada bara yang cantik. Saya akan letak ini di tepi api kita di sini. Kita akan ambil bungkusan kecil kita. Kita akan letak terus di atasnya. Perlahan-lahan, ia akan dikukus di situ dan dimasak dalam daun pisang itu. Hari ini memang hari yang panjang kawan-kawan. Dan saya gembira sebab kita berjaya dapatkan makanan untuk hari ini, hari pertama. Nampaknya ribut sedang mula terbentuk di sekeliling saya sekarang. Apa yang saya tahu, dalam beberapa hari akan datang, keadaan akan jadi semakin gila. Pastikan anda teruskan menonton. Ya Allah, nampak luar biasa. Tengok tu. Anda boleh nampak wap perlahan-lahan keluar dari bungkusan kecil kita. Bungkusan kita telah dimasak selama kira-kira 15 minit. Saya akan balikkan mereka sekejap dan kemudian ia sepatutnya sudah siap untuk hari pertama kita. Kita akan tunggu lebih kurang 10 minit lagi dan kemudian semuanya akan siap.
Mari kita ambil seketul batu karang untuk dijadikan alas hidangan. Yang ini nampak cantik. Itu dah siap. Sudah tiba masanya untuk menikmati hidangan kita untuk hari pertama. Korang semua nampak tadi? Kita cuma dapat seekor ikan jebak kecil ni saja. Harap-harap ia cukup untuk buat saya bertahan sampai esok. Kita akan belah ikan ni dan tengok apa yang ada di dalam. Ya Allah, ia memang dimasak dengan sempurna. Tengok tu, memang cantik betul. Saya tak tahu langsung macam mana rasa isi ikan ni, Tapi kita cuba je lah, makan juga. Isi putih ni bukanlah yang paling sedap di dunia. Saya bagi lebih kurang 7.5 daripada 10. Bukan ikan terbaik yang pernah saya makan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat juga sesuatu. Dan korang pun nampak, saya guna senjata kecil yang tak berapa bagus hari ni. jadi harapnya Esok, kita boleh dapat sesuatu yang jauh lebih baik. Saya akan jumpa korang awal pagi esok untuk hari kedua dan keadaan akan jadi lebih ekstrim. Saya akan jumpa korang nanti. Selamat pagi kepada korang semua. Dan sekarang hari kedua dan kita dah sampai di kolam air pasang surut di pesisir pantai. Hari ni kita ada senapang tombak kecil ni. benda ni memang senjata betul. Dan kita akan memburu untuk tengok kalau kita boleh dapat makanan. Tapi itu bukan semuanya. Kita akan memburu untuk bagi ikan kepada salah seorang penduduk tempatan supaya mereka boleh bawa kita tengok salah satu haiwan paling eksotik di dunia. Korang kena terus tengok. Biar saya tunjukkan kepada korang macam mana senapang tombak ni berfungsi. Kita akan muatkan dia macam ni. Lepas tu, apa yang kita akan buat ialah kita akan merangkak di bawah laut macam ni. Dan kemudian harap-harap. Macam itulah cara kita nak dapatkan ikan kita. Sekarang, saya kena tanggalkan kelapa ni. Oh, itu bukan idea yang bagus. Korang boleh nampak hujung lembing kita kat sini. Ia ada hujung bercabang macam ni. Jadi walaupun kita mungkin tersasar dan tak kena sasaran, kita masih boleh kena sesuatu. Lebih kurang macam keluar malam. Kita mula dengan sasaran. Tapi bila dah lewat, kita bawa balik apa saja yang kita jumpa. Tengok, kita ada semua kolam air pasang surut di tepi pantai ni. Jom kita turun ke sana dan teroka apa yang kita boleh jumpa. Ini bukan senjata yang sesuai untuk kolam air pasang surut. Sebab kita tak nak tumpulkan hujungnya. Tapi bila air pasang masuk nanti, kita boleh berenang keluar dengan topeng selam ni dan harap-harap boleh jumpa sesuatu. Tapi saya tengah cari kalau kita boleh jumpa snack untuk hari kedua sebagai permulaan hari. Itulah rancangan kita. Tengok ni. Dalam kolam air pasang surut ni, ada banyak haiwan. Dan apa yang mereka akan buat ialah, mereka akan terus menyorok di bawah batu-batu ni. Kalau kita angkat batu-batu ni, di situlah kita akan jumpa makanan. Oh, tengok sini. Kita ada ketam besar di bawah sini. Saya rasa ketam tu dah pergi ke bawah sini. Saya akan angkatnya. Itu dia. Woohoo! Tengok sini kawan-kawan. Ini adalah ketam mata merah kecil. Dan ini permulaan yang baik. Memang tak banyak, tapi sepit dia tu ada juga sedikit isi kawan-kawan. Tapi kita kena terus meneroka dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Itu makanan. Alamak, tengok tu. Ketam besar, banyak ikan. Macam ekosistem terumbu karang kat bawah tu. Nampak macam tempat yang hebat kat sini untuk kita memburu. Itu mesti haiwan paling pelik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tengok betapa pandai menyamarnya benda tu. Memang luar biasa bro. Tengok tu, apa? Itu semua kakinya kat situ. Dia ada macam-macam cengkerang dan rumpai laut tumbuh atas dia. Tapi kita akan letak dia balik bawah cengkerangnya. Itu dia, kat situ. Itu memang salah satu haiwan yang paling pandai menyamar yang pernah saya tengok dalam hidup saya. Dan memang tak mungkin saya nak makan benda tu. Baiklah, tengok kolam air pasang ni kat sini. Ini memang gila bro. Kita ada pokok-pokok palma kat atas ni. Mesti kalau kita teroka kat sini, mesti ada haiwan. Saya rasa kita ada sesuatu bawah batu ni. Nasib baik kita tak terpijak tadi. Itu adalah landak laut bro. Perlahan-lahan. Saya memang sangat berhati-hati sekarang. Tapi saya dah dapat seekor landak laut berduri. Semua duri ni, kalau masuk terus ke dalam badan saya, memang sakit gila. Kalau korang tertanya-tanya sama ada benda ni boleh dimakan atau tidak, sebenarnya boleh.
Bahagian dalamnya dipenuhi dengan benda kuning dan korang boleh buka, itu sebenarnya adalah gonet dia dan itulah bahagian yang dimakan. Tapi yang ni agak kecil, jadi saya takkan makan dia dan kita akan lepaskan dia semula. Baru je nampak seekor raksasa betul-betul kat sini. Ini bukan pistol air pun. Ini senapang air. Tengok tu. Itu memang senapang air. Dia ni memang suka menyembur air. Itu memang besar gila, bro. Apa? Tunggu. Itu mesti timun laut paling besar yang pernah kita jumpa dalam hidup kita. Tak mungkin kita nak makan dia ni. Memang nampak tak kena kan? Baiklah. Mari kita lepaskan dia balik. Baiklah. Korang boleh nampak air laut sekarang tengah masuk dengan sangat laju. Saya rasa ini peluang yang baik untuk kita pergi memburu. Kita ada air pasang yang sedang masuk. Harap-harap semua haiwan akan ikut masuk sekali. Hari ini, bukan saja kita memburu untuk diri sendiri kawan-kawan, kita juga kena cari lebih supaya kita boleh cari haiwan pelik ni nanti. Kita akan tinggalkan ia di belakang kolam pasang surut. Kita ada senapang lembing mini kita ada sirip kita, dan sekarang masa untuk masuk ke dalam air untuk tengok apa yang kita boleh jumpa. Jom. Baiklah, itu memang gila. Saya tak tahu macam mana kita boleh dapat benda ni, tapi saya memang teruja. Itu mesti salah satu selaman paling gila pernah dibuat. Korang nampak tadi kita berjaya dapatkan cabali sirip biru ni. Saya tak boleh percaya sebab senapang ni memang teruk, bro. Langsung tak ada jarak tembakan. Korang nampak tadi ada satu lagi yang datang, lagi besar, tapi getah senapang tu putus pula. Benda ni memang teruk sangat. Bila saya tembak ikan-ikan tu, korang nampak saya terpaksa lepaskan senapang sebab ikan tu berenang ke bawah dan hampir-hampir tarik senapang saya ke dalam air. Tapi kita tetap ada makanan juga. Walaupun sepatutnya kita kena baji ikan ni, saya rasa kita boleh ambil sikit, bahagian kecil,
Jadi, kita ada sedikit makanan untuk hari kedua. Baki ikan ni akan diberikan kepada orang tempatan sebab dia akan tunjukkan kita beberapa haiwan liar nanti. Kita ada makanan bro! Ya. Ikan tu memang rezeki dari Tuhan. Kau nampak tadi? Dia datang terus dekat aku dan aku sempat tembak dia. Tombak kita pun nyaris-nyaris dia dapat tahan. Aku cuma gembira sebab kita dapat juga sesuatu untuk hari kedua ni. Korang, kalau korang rasa hari ni dah gila, pastikan korang tunggu esok sebab kita akan redah merata-rata cari monster gila. Aku memang tak sabar. Jom, kita nyalakan api kat pantai ni. Aku nak buka wetsuit ni, lepas tu masak makanan untuk hari kedua. Baiklah, kita dah ada lubang api. Jom naik ke semak-semak ni dan kutip ranting serta kayu sikit. Sabut kelapa lama ni, korang, memang bagus untuk masak ikan sebab bila dibakar, dia keluarkan banyak asap dan asap tu meresap ke dalam isi ikan bagi rasa yang sangat sedap. Saya rasa saya dah hampir ke tahap paling teruk sekarang ni. Boleh je ambil quick revive tu. Tapi saya rasa lepas makan ni, kita akan rasa sedikit lebih baik. Dan saya langsung tak tahu apa yang akan jadi esok. Jadi, saya patut simpan dulu. Daun palma lama ni, yang ni memang bagus. Asalkan ia kering, ia mudah menyala bila kena percikan api dan ia akan terbakar. Kami dah kumpul banyak ranting kecil. Kayu besar pun dah ada kat sini. Kita akan nyalakan api ni dan sediakan makanan untuk hari kedua. Baiklah, kita akan perlahan-lahan letak kayu kita. Nampaknya kita dah hampir berjaya. Woo! Korang tahu apa nak buat? Pergi tinggalkan komen. Ruangan komen tengah rancak hari kedua. Saya cuma gembira kita ada makanan kawan-kawan. Saya akan koyakkan banyak kelapa ni. Benda ni memang menjadi. Kita dah nyalakan api. Api tu tengah menyala elok. Apa yang kita akan buat ialah kita akan pergi ke tepi air. Kita akan bersihkan ikan kita. Kita cuma akan potong sedikit bahagian ekor. Baki ikan tu kita akan simpan untuk orang tempatan. Kita cuma perlukan cukup untuk makanan kita hari ini. Kita dah dapat sekeping daging kat situ. Sejujurnya, aku memang nak makan semua ni sekarang kawan-kawan. Tapi, aku kena bagi ke orang lain. Kalau tak, memang tak ada peluang untuk kita cari makhluk-makhluk hebat tu. Kita kena bagi sesuatu pada orang tempatan. Jadi, itulah makanan yang kita ada. Tak banyak pun, tapi harap-harap cukup sampai esok. Aku baru dapat kayu-kayu yang bagus ni. Aku akan letak kayu ni atas api kita. Lepas tu, apa yang aku akan buat? Sekeliling kita ni semua batu gunung berapi. Kita akan ambil satu batu yang istimewa. Kita akan guna batu tu untuk masak ikan kita. Itulah yang kita cari. Nipis sangat. Batu tu akan serap haba dan masak ikan kita. Kita akan panaskan batu tu. Lepas tu, kita ambil ekor ikan kita. Kita letak terus atas batu tu. Batu tu akan perlahan-lahan panas dan masak ikan kita kat situ. Ketam tu kita akan campak terus dalam bara lebih kurang 5 minit sebelum ikan siap. Ketam tu akan masak sangat-sangat cepat. Perkara paling penting ialah kita pastikan api di bawah batu ni sentiasa menyala. Ikan kita dah dimasak selama lebih kurang 10 atau 15 minit. Ketam kita ada di sini. Saya baru lumpuhkan dia. Saya cucuk pisau terus ke badannya. Kita kena letak dia terus atas api. Kita makan di syurga, bro. Macam mana? Padu tak pot makan tengah hari ni? Seriuslah, kau bergurau ke? Memang terbaik kat sini. Kita dah hidangkan jamuan paling hebat. Kita di syurga. Tengok sekeliling kita. Air jernih macam kristal. Ada pokok kelapa betul-betul belakang kita dan kita tengah makan untuk hari kedua. Kita tak ada ikan seekor penuh, bro. Aku harap kita ada. Jom kita cuba ketam kita ni. Korang boleh nampak penyepit tu? Situlah semua isi dia. Jadi, mari kita cabut, ambil sekeping batu karang. Wah, nampak gila ni. Oh, isi dia memang cantik. Jom makan. Mungkin tak banyak isi, tapi isi ketam memang antara kegemaran saya dalam dunia ni. Memang manis sangat. Kena kupas kulit dia kat situ. Tengok ketulan isi putih tu. Jom makan. Itu memang mantap, bro. Sekarang ni kita tak ada banyak isi, kawan-kawan. Saya mungkin akan kelaparan. Kita kena tengok, kalau boleh cari lagi makanan esok. Dan kita ada satu benda paling gila yang dah dirancang. Jadi, pastikan korang teruskan tengok. Saya akan habiskan ini, bawa baki ikan tu kepada orang tempatan dan kita akan mulakan pengembaraan petang yang gila. Jumpa korang nanti. Korang, kita dah ada ikan kita kat sini. Kita ada legenda tempatan.
Abang, boleh tak bawa kami cari ketam? Boleh saja abang. Senang. Terima kasih bro. Jom pergi. Kemana kita nak pergi abang? Masuk ke dalam hutan. Jom. Jadi kita akan mencari haiwan besar di dalam hutan sekarang pada waktu malam. Semangat. Jadi kita ada tanglong ini di sini. Kita akan berjalan melalui hutan sekarang untuk lihat apa yang kita boleh jumpa. Ini memang betul-betul liar. Harap-harap kita boleh jumpa salah satu haiwan ini. Kita harap dapat simpan dulu dan tunjukkan kepada anda semua esok pagi. Sekarang ni, saya langsung tak tahu kita kat mana. Tapi, kita nak pergi memburu. Jom. Ni kawan. Wih! Tengok tu. Nampak pelik betul. Kita dapat satu kawan-kawan. Tengok ketam ni. Apa nama ketam ni bro? Ketam kelapa. Ini ketam kelapa ke? Oh, tengok dia. Ini atas pokok kelapa, betul-betul di sini. Esok pagi, kami akan tunjukkan dengan lebih jelas bila cahaya dah cantik. Kami akan biarkan dia di pokok ni dan kami akan datang semula. Jumpa korang awal pagi nanti. Ini memang gempak bro. Apa yang berlaku malam tadi memang gila guys. Dan tengok haiwan ni betul-betul. Ini ialah ketam kelapa. Dan sebabnya ialah mereka sebenarnya ada sepit yang sangat kuat di sini. Mereka boleh memecahkan kelapa dan itulah makanan utama mereka guys. Mereka memang pemanjat yang hebat. Mereka boleh memanjat pokok Dan hanya keluar pada waktu malam serta biasanya hidup bersendirian. Haiwan ini boleh hidup sehingga 60 tahun dan mencapai 1 meter panjang. Jadi yang ini, dia masih bayi lagi. Kita akan lepaskan dia kembali ke dalam semak tempat asalnya. Dia akan membesar dan menjadi raksasa hutan hujan. Tapi itulah, makhluk itu memang hebat. Dan korang tahu, hari ini kita perlu cari makanan sendiri. Tapi rasanya tak betul untuk simpan sesuatu yang membesar begitu perlahan dan hidup bertahun-tahun. Itu memang salah satu perkara paling gila pernah aku jumpa. ia berwarna biru terang. Baiklah, kita akan lepaskan dia semula ke dalam hutan. Jom, tempat yang sesuai untuk dia di sini. Aku juga ambilkan sedikit makanan untuk dia. Sepatutnya dia sedang tidur sekarang. Tapi sekurang-kurangnya dia akan dapat makanan segar. Kita letakkan dia semula di tempat asalnya. Korang boleh nampak dia di atas pokok ni. Kita dah tinggalkan kelapa untuk dia. Sekarang, masa untuk pergi. Jumpa lagi kawan. Sekarang kita dah tinggalkan hutan di belakang. Kita akan naik bot dan pergi ke lautan biru yang dalam. Aku akan jumpa korang di sana nanti. Jom. Sekarang hari ketiga dan kami sudah naik kapal dan kami akan pergi ke lautan biru yang dalam kawan-kawan. Hari ini kami ada senapang besar dan aku tak tahu apa yang akan berlaku. Aku nak tunjukkan korang sekitar bot ni dan juga kapten kami. Dia memang legenda. Ini Moana. Moana si legenda. Nama dia memang betul-betul Moana kawan-kawan. Dia memang legenda laut yang sebenar. Air di sini paling jernih di planet bumi. Tengok pemandangan sekarang, memang luar biasa. Abang, kita dah mula. Aku memang bersemangat gila untuk hari ini. Korang tengok, semalam kita berjaya jumpa makhluk epik tu. Benda tu memang gila bro. Sekarang ni kawan-kawan, aku nak habiskan ini dengan sesuatu yang hebat. 2 hari lepas, kita memang tak dapat makan yang terbaik pun. Aku nak dapatkan sesuatu yang betul-betul boleh akhiri cabaran ni dengan bergaya dan buat aku kenyang. Baiklah, sekarang kita tinggalkan daratan dan kita bergerak ke lautan biru yang dalam. Aku memang teruja gila. Aku langsung tak tahu apa yang kita akan jumpa kat sana nanti. Tapi, kita kena cari haiwan besar kawan-kawan. Hari ni memang akan jadi gila. Jom. Mungkin dah bergerak lebih kurang 15 ke 20 minit sekarang. Kita berada di kawasan air sedalam 25 ke 30 meter. Kita akan terjun masuk dan tengok-tengok sekeliling sikit. Sejujurnya, air kat sini nampak paling biru kat muka bumi ni. Aku memang teruja. Moana dah bagi lampu hijau kawan-kawan. Dah tiba masa untuk pakai peralatan, masuk dalam air dan tengok apa yang tempat ni boleh tawarkan. Korang pun tahu, hari ketiga ni, kita kena dapatkan seekor monster. Jom. Sebenarnya aku rasa agak gementar sekarang. Sebab apa-apa haiwan yang kita jumpa nanti, mesti besar-besar. Jadi, kita ada kekili pada senapang ni, ada lebih kurang 60 meter tali. Dan kita juga ada kekili pada tali pinggang ni, ada lagi 60 meter. Harap-harap apa sahaja yang aku tangkap nanti tak buat aku lemas dan tak ada jerung besar kat sini. Jom tengok apa yang ada kat bawah tu. Jom.
Sebab kita dah menyelam berjam-jam dan aku memang terlepas semua yang aku cuba tembak. Aku tak tahu apa jadi dengan aku hari ni. Tapi kita memang dah sampai tahap paling teruk. Korang tahu dah masa untuk quick revive. Bila kita ada benda ni, kita akan hidup semula. Dan harapnya, kita boleh dapat tangkap apa-apa haiwan. Tengok benda tu berbuih naik. Baiklah, jom kita minum. Wuhuhu! Kita hidup semula sayang. Sudah tiba masanya untuk pakai semula suit. Minum dulu. Kita kena dapatkan seekor ikan untuk habiskan cabaran ini. Ini adalah sisa tenaga terakhir yang saya ada. Jom. Kita berjaya sayang. Woohoo! Korang, tengok benda ni. Ini adalah ikan bayan gergasi. Ia mesti salah satu spesies yang paling eksotik dan luar biasa di pulau-pulau ini. Salah satu sebab ikan ini dipanggil ikan bayan adalah kerana giginya di situ. Sebenarnya ia adalah paruh, sama seperti burung. Dan apa yang mereka lakukan ialah mereka makan karang. Mereka akan membersihkan karang, kadang-kadang mereka akan memakannya. Dan sebenarnya, mereka sangat penting untuk ekosistem. Mereka memastikan semuanya sihat. Dan korang, di sini, saya biasanya tak suka memburu haiwan-haiwan ini sebab mereka sangat penting. Tapi untuk ambil satu sekali-sekala, bagi saya rasa itu cara paling lestari untuk buat di sini, di pulau ini. Dan tiada apa yang akan dibazirkan pada haiwan ini. Kita akan masuk ke dalam semak dan mula memasak benda ini untuk hari ketiga. Kita akan kumpul semua ini, kita akan bina lubang unggun api. Korang boleh tengok kat sini. Tengok susunan ni. Kita ada semua kelapa ni. Ini akan bantu hasilkan asap untuk api ni. Dan kita akan masak ikan ni dengan cara yang paling unik sekali. Apa yang kita akan buat dengan ikan kita ialah cabut keluar isi perutnya. Kita akan letak ikan ni atas pemanggang yang pelik, tapi kita tak nak bahagian dalam dia. Jadi apa yang saya buat, saya ambil pisau besar saya dan saya akan cucuk terus ke lubang duburnya. Salah satu perkara paling pelik tentang haiwan ni kawan-kawan ialah betapa besarnya sisik mereka. Tengok tu. Itu satu sisik. Kita dah belah benda ni. Tengok bahagian dalam dia. Itu yang kita nak buang. Rasa luar biasa. Kita akan keluarkan semua benda ni. Ini semua usus, semua kotoran. Jom kita cuci dia. Dia dah siap untuk digunakan. Semua usus dah dibersihkan. Memang cantik bro. Baiklah. Kita ambil yang ini. Dua palang silang kita ada di sini. Sekarang, kita ada kayu lurus. Ikan cantik kita ada di sini, kawan-kawan. Saya akan masukkan kayu kita terus melalui mulut haiwan ini. Saya akan masukkan sepenuhnya. Itulah ikan kita. Sudah sedia untuk diletakkan terus di atas api. Letakkan dia.
Dan begitulah cara kita buat di sini di pulau-pulau. Kita nak cuba besarkan api ini supaya ia memasak ikan kita. Kita akan siap untuk makan. Tengok betapa hebatnya rupa ini. Kita ada ikan biru terang kita ada api yang sedang membakar di bawah. Inilah sebenarnya sebab kita buat semua ini. Hari ketiga, kita betul-betul di tahap paling rendah. Kita ambil pemulih tenaga segera kita. Kita dapat tenaga semula. Dan saya sangat bertuah dapat menikam haiwan yang luar biasa ini dengan lembing. Saya tak sabar nak makan ini. Seekor ikan penuh untuk hari ketiga. Dan harap-harap dagingnya memang sedap. Korang, kita dah bakar atas api lebih kurang 10-15 minit di bahagian ni. Kita akan pusingkan sekejap. Apa yang korang akan nampak dengan ikan ni, dia memang ada sisik yang besar-besar. Aduh, alamak. Dan bila ia dimasak, sisik-sisik tu akan mula tanggal dari badan ikan. Jom kita pusingkan dia. Letak balik atas api. Kita nak bagi haba terus masuk ke bahagian perut ikan. Tambah sikit lagi kayu api, 10 minit lagi. Dia akan siap untuk dimakan. Korang, ikan kita nampak macam dah siap. Tengok tu. Ya Allah. Jom angkat dia. Oh ya. Tengok betapa berjusnya benda tu. Kita hidangkan dia kat sini terus. Tengok tu. Ia memang macam keripik jagung. Kita kupas je balik. Ya Allah. Kita dapat seekor ikan yang utuh. Oh, ini pasti akan rasa luar biasa. Jom. Tengok ketulan daging ni. Sungguh berjus. Luar biasa. Tengok tu. Kawan-kawan, inilah yang kita perlukan untuk hari ketiga. Saya akan makan ini sekarang. Jumpa anda semua dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan saya akan jumpa anda semua dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Sayang korang semua. Cihu!